Kau best suka main bola ke? Kobis apa siut? Panas. Memang panas. Periuk. Yang sejuk tu peti ais. Oh iyalah. Mana aku tahu siut kenapa panas Kau kenapa memasak kat office? Aku tak pernah kan? Tak pernah lagi. Aku masak nasi je. Aku masak nasi. Aku masak macam ni, Bok. Aku nak buat report polis sekejap lagi tau. Oh, okey. Aku ada kes baru. Okey. Sini. Aku ada nasi. Ayam gepuk. Apa ni? Aku ada nasi ayam gepuk set D. Tadi. Okey, set D kau tahu lah. Kobis. Kobis. Okey. Pukul 3.30 nasi sampai. Nasi tak ada kobis. Sampai tak ada kobis. Aku cek. Okey. Bayangkan pukul 3.30 nasi sampai. Aku punyalah bertahan. Aku punya nafsu tak nak bau, tak nak makan apa semua kan. Aku letak tepi. Okey. Aku tak nak cek. Lepas tu 6.45 tadi. Aku buka-buka kobis tak ada dengan tempe. Tempe pun tak ada. Macam mana ni? Astaghfirullahalazim. Allah. Kenapa dia orang menindas Melayu macam ni Aku frust weh. Tempe dengan kobis goreng tak ada weh. Aku nak pergi balai nak buat report lah macam ni. Okey. Buat report online. Boleh Tak boleh. Boleh claim lah maknanya. Okey, aku nak saman kobis tu. Bukan, kobis tu tak bersalah. Orang kedai tu. So orang kedai tu lah kan. Tempe ada? Tempe pun tak ada. Pak Mat. Tempe tak ada Pak Mat. Kena saman Pak Mat lah. Bukan Pak Western, Pak Global Global Station. Global ni. Bukan. Global ayam gepuk, bukan? Okey. Pak Mat tempe. Pak Mat kena saman tempe tak ada, kena saman Pak Mat. Betul. Pak Mat tempe. Habis kobis? Okey, kobis pemain bola kan? Pemain bola bukan Siapa siut? Aku nak tengok siapa siut? Kobis suka pemain bola ke? Kobis siapa siut? Tak tahu lah. Bukan nama dia pemain bola ke? Siapa siut? Terima kasih. Kobis. Okey, tak apa. Kau boleh goreng lah kobis tu kat office. Kobis tak ada. Aduh. Mana ada dapur?